Salam Ramadan. Hampa duduk kecoh ni lama dah. Saya duk ingat apabila lantik pengurusi baru Perikatan Nasional ni, dia makin reda. Dah, rupanya dia makin teruk. Makin bercelaru, orang makin tak faham dan dia hanya bermula dengan satu cerita je. Cerita hampa berebut. Hampa berebut dulu ni daripada bersatu PAS Perikatan Nasional. Dalam satu berebut sampai sekarang pecah tak habis-habis lagi. Dua tim yang jelas. Dalam PAS pun masih duk bunyi lagi. Dan apabila dua ni bergaduh, komponen dua ni bergaduh, apabila Perikatan Nasional yang dibentuk oleh dua komponen utama ni juga terkesan. Dan lah ni nak jadi lagu mana kita pun tak tahu. Lantik dah pengurusi Perikatan Nasional tu. Tetapi dari segi hierarki, dari segi kawi, dia tidak menepati. Yang mana dia ni kalau duduk dalam PAS, Dr. Sam ni hanya sebagai naib presiden. Kawi dari segi education okey, pandai, mengaji tinggi, tapi untuk memimpin satu-satu gabungan dia tak cukup. Tak cukup pasal dikala presiden masih ada, dikala timbalan masih ada. Tiba-tiba dilantik yang dianggap paling kawi, paling layak adalah di kalangan naib presiden berdasarkan kepada keupayaan dari segi akademik semata-mata. Dari segi lain tidak ada. Jadi ahli parlimen pun baru sangat. Dan tidak teruji dalam parlimen pun tak bercakap banyak. Perintah Terengganu tu tak payah ceritalah. Saya tak tahulah timbalan. Seronoklah kita gegen PAS kan, gegen PAS lama. Tu depa duk kata kat saya ni. Ustaz Mukhtar Senik pun duk kata kat saya. Ambil Facebook saya, dia kata hak ni seorang dia kata duk gila talak daripada dulu, duk komen macam-macam pula. Saya rasa timbalan ni dia terasa lah. Timbalan ni dia timbalan. Dari segi hierarki dia nombor 2. Tapi orang tak peduli kat dia. Orang duk lantik naib presiden. Dia kata apa? Dia kata, yang ni bukan poster boy. Yang ni bukan calon PM. Yang ni juga mungkin bukan calon ketua pembangkang. Hak ni nak bagi settle masalah Perikatan Nasional je. Jadi kita pun nak tunggu. Saya pun dah buat posting. Saya kata rupanya hampa ada 3 ketua. Satu, ketua Perikatan Nasional. Yang kedua, ketua pembangkang. Yang ketiga, ketua yang nak jadi PM nanti. Jadi apakah ini benar? Dan kalau ini benar, kalau tak benar pun sehingga sekarang ni sangat bercelaru. Nak tadbir negara macam mana, nak uruhan ni pun tak boleh. Jadi mesej saya adalah kepada orang ramai, terutamanya golongan muda ni, golongan Y, Z ni dan juga semua pengundi. Tak kira lah Melayu ke Cina ke India, Iban. Ni tengok ni, mereka bercelaru lama mana dah. Dan bercelaru ni satu punca je. Gaduhan ni satu punca je. Nak kuasa. Sama mereka tu. Pasal PAS duk rasa dia ni banyak. Memang dia banyak. Dan bila dia banyak, dia tak kira dari segi kawi tadi. Yang kawi duduk pada Muhyiddin. Kawi duduk pada Hamzah Zainuddin. Tapi dia rasa dia kuat, dia nak kuasa. Dia nak kontrol. Bila dia nak kontrol, Muhyiddin kata hang ambil lah. Bila kata hang ambil je pening kepala. Jadi sekarang ni adalah wajah di mana apabila kita meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, dia mula bercelaru dan saya yakin kecelaruan ni sampai bila-bila dan rakyat menilai, saya yakin rakyat tidak akan memberi sokongan kepada mereka-mereka ini sebab mereka ni nampak hanya kepentingan diri. Dikala Datuk Seri Anwar telah membina negara. Hari ni orang nak pergi haji senyum. Hari ni orang nak pergi Thailand senyum. Hari ni orang nak pergi Europe senyum. Pasal apa? Kekuatan duit yang telah stable dan ini adalah hasil daripada 3 tahun kerja kuat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Anda di luar sana, hampa nilai sendiri. Nak pilih hak mana? Pilih kestabilan atau pergaduhan? Okey, terima kasih.